warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami daripada Sekolah Menengah Islam Hero. Hari ini kita akan buat meja makan. First sekali kita buat 2 tripod, lepas tu kita buat meja makan, akhir sekali kita buat kerusi. Langkah pertama, kita akan membina 2 tripod menggunakan simpul balak, tripod lashing, silang gunting dan diakhiri dengan simpul manuk. Kemudian kita akan teruskan dengan membuat meja. Kita akan membuat kayu bara untuk meletak meja. Dimulakan dengan ikatan simpul balak, seraya, silang gunting dan simpul manuk. Kemudian kita baru buat meja. Mula dengan simpul manuk. Lepas tu snap lashing dengan double snap lashing. Lepas tu tutup dengan simpul manuk. Akhir sekali, kita akan membina kerusi. Sebelum membina kerusi, kita perlu membuat para. Dimulakan dengan ikatan simpul manuk, seraya, silang gunting dan ditutupi dengan manuk. Selepas itu, kita akan membuat kaki kerusi. Dimulai dengan ikatan simpul manuk, seraya, silang gunting dan diakhiri dengan ikatan simpul manuk. Akhir sekali, kita akan membuat tempat duduk dimulakan dengan ikatan simpul manuk, single snap lashing, double snap lashing dan diakhiri dengan simpul manuk.
Last dan terakhir sekali, kita akan uji kekuatan dia dengan cara kita duduk dengan beberapa saat. Wah, kukuhnya! Sekian saja daripada kami. Wabillahi